bakcang. Yeah. Orang Melayu ada ketupat masa raya, orang Cina pula ada bakcang masa festival Tuan Hu. Ramai yang tak tahu nak buat bakcang ni memang sangat leceh. Sehari sebelum ni memang dah kena prepare macam-macam. Kena rendam daun buluh, cendawan, pulut, kacang hijau, berat daging semalaman. Semua ni persediaan saja tau. Esoklah baru boleh bermula. Rebus daun buluh, lepas tu cuci satu-satu. Gunting juga dia punya ranting. Tumis pulut dengan kicap dan perasa. Semua inilah bahan-bahan yang disediakan. Lepas semua dah sedia, barulah boleh mula balut. Masukkan pulut dekat bawah, lepas tu tambahlah isi-isinya. Ada kacang hijau, ada cendawan, buah berangan, daging salai, telur masin dengan daging. Lepas tu tambah lagi pulut untuk tutupnya. Cara balut pun ada taktik tau. Kalau tak balut baik-baik, nanti masa rebus tu, semua isi dia keluar. So, tak jadilah. So, kena balut baik-baik satu persatu. Ikat tali. Pandai mak saya ikat tali tu. Tengok, sampai sekarang, barulah kita siap satu biji bakcang. Akhirnya, siaplah bakcang. Zaman dulu kita makan bakcang untuk memperingati Qiyuan. Tapi untuk zaman sekarang, festival Tuan Hu, kita lebih kepada ambil masa berkumpul sekeluarga, kita makan sekali. Haraplah tradisi ni boleh kekal turun-temurun. Kamu tahu tak? Bakcang pun ada versi halal tau.